Hai guys, welcome back. So Gadget, ini adalah Poco M8 5G. Ini bukan sekadar another phone mid-range, tapi kali ni Poco buat satu upgrade yang besar lah untuk M series. Dari segi dia punya display, design, chipset, sampailah ke kamera, banyak benda yang Poco improve. Dan banyak benda yang buatkan phone ni rasa lebih mahal je berbanding harga jualan dia. Baiklah, sekarang kita pergi ke bahagian yang sentiasa kita akan lihat dulu, sentiasa kita akan sentuh dulu semasa pegang smartphone ni, iaitu pada bahagian display. Jadi Poco M8 5G ni datang dengan 6.77 inci Full AMOLED, kemudian ada refresh rate 120Hz dan yang paling gila adalah kecerahan dia sehingga 3200 nits. Dia punya brightness ni dan level-level macam smartphone yang flagship dah. Jadi kalau guna bawah matahari memang tak masalah, dia punya tulisan masih jelas, warna masih pekat dan skrin tak jadi malam. Dan disebabkan display dia ni menggunakan panel jenis AMOLED, so kita akan dapat warna yang lebih vivid, kontras, warna yang lebih pekat lah. Kalau warna hitam tu dia betul-betul hitam dan lebih terasa macam guna display yang flagship. Tambah pula display dia ni support 12-bit color depth, so color reproduction dia memang kaya gila. Dan kalau korang jenis layan Netflix, YouTube, TikTok, scrolling social media, gaming semua tu, benda ni memang satu nikmat lah. Dan Poco tak lupa juga untuk bagi aspek keselamatan pada kita punya mata, yang mana dia ada TV Reolane Eye Care serta dia ada high frequency untuk PWM dimming. Jadi kalau kita scrolling lama-lama, kita punya screen time tu lama pada display, memang tak masalah sebab dia jaga kita punya kesihatan mata. Dan dia punya speaker pun bukan main sedap lagi. Dia datang dengan dual speaker plus Dolby Atmos plus high-res audio. Jadi audio dia memang kuat, bunyi yang lantang, jelas dan imersif lah kalau kita nak lihat movie ataupun nak main game. Bab hiburan, Poco M8 ni memang padu. Baiklah, sekarang kita nak balik pada bahagian design dia. Kali ni, bahagian design buatkan kami terasa impress lah dengan apa yang Poco buat untuk M series kali ni. Untuk pengetahuan anda semua, Poco M8 5G ni adalah phone yang paling nipis dalam sejarah M series. Ketebalan dia hanya 7.35mm sahaja. Jadi bila pegang memang rasa sleek, ringan, premium, rasa selesa lah kalau kita pegang. Dan dia juga guna design 3D curve dengan floating decor, buatkan body smartphone ni nampak lebih elegan, nampak lebih moden. Cuma satu benda yang anda kena faham, satu benda yang anda kena notice adalah dia punya display ni adalah display yang curve, bukan flat display. Cuma yang menariknya pada bahagian design ini, walaupun nipis, jangan ingat dia fragile. Walaupun dia halus dan cantik, tapi dia keras. Dia dah lulus SGS Comprehensive Shock and Drop Resistance. So, dia boleh tahan jatuh sampai 1.7 meter. Ganas kan? Tambahan pula dia ada Wet Touch Technology 2.0. Time hujan pun boleh scroll smartphone ni tanpa masalah. Dan yes, dia ada water and dust resistant lah dengan IP rating 6.6. So bukan sekadar lawa, tapi dia juga tahan lasak. Baiklah, sekarang kita nak sentuh bahagian engine dia, bahagian performance. Poco M8 5G ni menggunakan chipset Snapdragon 6 Gen 3. Ini adalah chipset 4nm, so dia lebih efisien, lebih padu lah berbanding generasi yang sebelum ini. Jadi dalam penggunaan harian, anda akan rasa phone ni smooth, laju dan sangat responsif lah. Even nak layan gaming pun tak ada masalah. Dia ada performance yang sangat stabil. Dan dengan skor AnTuTu yang lebih daripada 850,000 ni, memang bukan chip yang biasa-biasa lah untuk kategori smartphone mid-range. Kiranya smartphone ni dia bagi keseimbangan yang sangat baik lah dari segi dia punya performance dan juga power efficiency. Baiklah, dia punya kamera pula bagaimana? Poco M8 5G ni dilengkapi dengan 50MP light fusion untuk main kamera, untuk kamera utama. Dan kamera utama juga hadir dengan sensor yang besar. Dia juga support 4K untuk video recording. Dan untuk selfie pula, dia dah naik taraf ke 20MP. Jadi, muka kita pun nampak lebih tajam, skin tone pun nampak lebih natural berbanding yang sebelum ini. Dan yang buatkan bahagian kamera dia ni lebih menarik adalah dengan hadirnya ciri AI. So, dia ada AI Beauty, AI Remove Reflection, AI Sky Replacement, Portrait Enhancement dan Dynamic Shots 2.0 untuk bagi shot yang lebih cinematic. Boleh katakan dia punya kamera ni one of the best kamera lah untuk julat harga dia. Baiklah, kita beralih pada bahagian bateri pula. Yang ni pun buat kami impress juga sebab walaupun dia body nipis macam ni, tapi Poco tetap bagi
saiz bateri yang besar lah. Dia bagi 5520 mAh. Satu kapasiti yang besar untuk bodi senipis ini. Dan dia juga hadir dengan pengecasan sepantas 45 watt. Jadi, untuk bahagian bateri dia ni memang cukup untuk guna dalam sehari. Even nak cas pun tak ambil masa yang lama. Dan dia juga hadir dengan ciri Smart Charging Engine untuk bantu optimiskan lagi lah charging pada smartphone ni supaya jangka hayat bateri smartphone ni lebih tahan lama dan lebih sihat. Kiranya ciri Smart Charging ni dia elakkan kita untuk overcharge lah kalau kita tercas pada waktu malam, pada sebelum tidur tu. Jadi kesimpulan dia, Poco M8 5G ni bukan sekadar model untuk next generation daripada Poco M series sebelum ni, tapi kali ni Poco bagi satu package yang lengkap juga untuk julat harga yang macam ni. Jadi kalau tengok kat sini, dia ada display yang mewah, AMOLED 120Hz refresh rate, brightness yang tinggi sehingga 3200 nits, kemudian design yang premium, walaupun nipis tapi tahan lasak, performance yang cukup padu, yang mana dia gunakan chipset Snapdragon 6 Gen 3, kamera pun mantap, 50 megapiksel, ada bateri yang besar, 5520 mAh serta pengecasan 45 watt. Plus dia ada IP rating pula tu untuk smartphone harga macam ni. Sejujurnya, saya rasa ini salah satu calon yang kuat lah untuk jadi phone yang popular juga untuk first quarter pada tahun ini. Ada lagi untuk phone raya nanti. Apa yang ditawarkan ni memang sangat berbaloi. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.